Apa hukum dalam Islam kita jual barang motor helmet berlipat kali ganda, harga asal contoh 5,000 jual balik 25,000. Dia gini, barang-barang ni ada 3 jenis. Satu, pertama barang yang mesti kita kena ikut harga, iaitu barang yang ditetapkan harga oleh kerajaan. Minyak, gula, tidak diikut suka kita. Yang kedua, barang memang orang perlu juga tapi tidak ditetapkan harganya, tapi keperluan juga, maka kita jangan jual sampai berlipat kali ganda, kerana itu dikira menindas. Yang ketiga, barang lara. Barang lara kat kandamu, siapa suruh beli bodoh Muhammad? Faham tak? RZ jual sampai 50,000 dah, dia bodoh beli. Faham lagi? Barang tak ada keperluan apa, motor lain berlambak lagi. Atas spek mata hitam, dia beli spek tu, dia mereka 100, balik jual 1,000. Tak ada kepentingan apa. Dia setuju dah, dia ada biti. Dia tak? Soalan seterusnya,